okay, oh Giat Mara ke? Budak Giat Mara je. Mula-mula dia kata je tu kan. Je tu. Oh, panas hati aku. Tapi kita bila kata kita budak Giat Mara tapi ada 8 cawangan. Macam tu. Nama saya Norianti binti Jais, owner of NJ Hair Salon. Yang ada sekarang ni di Penang, dekat Datuk Kailan, Kuala Batas. Lepas tu dekat Perak, kita ada 4 cawangan. Dekat Kelantan, Kampung Gajah, Setiawan dan Sri Iskandar. Lepasan Giat Mara Alostar, SGR dengan Cikgu Carolina. Okey. Itu orang kata budak pandai tu, budak world skill. So kita belajar rambut dengan dia. So segala ilmu yang ada dekat dia tu dah curah kat kita. Menurun orang panggil. Kita ada kemahiran tapi waktu tu kita bekerja dengan orang. So kemahiran tu orang kata daripada belajar daripada kerja saja. Tapi kalau on season, on paper tak ada. So dekat situ kita decide untuk join Giat Mara. Bila customer datang, dia tanya dia tanya kat mana you belajar? Belajar kat mana? Kita nak jawab. Nak jawab kan kita dulu sendiri ke YouTube kan? YouTube. So tak profesional orang kata. So bila kita masuk ke Giat Mara and then kita cakap dia, kita belajar dekat Giat Mara. And then dia orang pun, oh Giat Mara boleh buat kat kedai sampai 2-3 ni sekarang dah ada 8. So macam impressed. So bila dia orang tanya kat mana belajar, so kita cakap dah kat Giat Mara Alostar. Lepas tu boleh ke macam anak makcik nak belajar? So boleh, tak ada masalah. Kalau kata anak makcik tak pandai, tak apa, boleh. Sebab situ skill. Sambil kita buka kedai, sambil kita buat rambut, sambil tu kita ajak diorang untuk belajar dekat Giat Mara. So itu adalah antara salah satu cara untuk saya sampaikan apa advantage saya, apa kebaikan Giat Mara tu kepada orang ramai. Kita dah ada kedai dah sebenarnya. Dah ada kedai. Dah ada kedai dah. Cuma itu yang saya cakap tadi. Bila orang tanya you belajar dari mana? So kita ambil pendekatan, aku nak masuk ke Giat Mara. So saya nak masuk Giat Mara. So daripada situ I boleh cakap dengan orang, kita lebih yakin tau. Bila orang pada sebab Giat Mara bukannya orang kata kosong. Dia ada nama dia, ada brand name dia. So bila kata I belajar dekat Giat Mara. So okay, oh Giat Mara ke? Budak Giat Mara je. Mula-mula dia kata je tu kan. Oh, panas hati aku. Tapi kita bila kata kita budak Giat Mara tapi ada 8 cawangan. Macam tu. So daripada situ dia macam 8 dia kata Giat Mara je tapi ada 8 cawangan. So maknanya boleh berkembang, bukan di situ saja. Suka duka dia bila orang kita mula-mula masuk dalam bidang ni, tak ada siapa kenal. Betul. Tak ada siapa kenal, tak ada orang siapa tahu, kita seorang. Bila kita seorang tu, kita kena ada tim. Nak membina tim tu payah. Untuk perjalanan saya starting 2023 sampai sekarang 2026. Hujan orang kata hujan panas, lepas tu susah, suka duka, nangis pun ada tau. Nangis pun ada. So sebenarnya tim saya ni sebenarnya membantu. Cuma dia kata orang kata saya tak tunjuklah yang lemah, yang elok-elok, yang strong, yang wah I ada 8 cawangan. So yang behind the scene tu tak ada. Biar kita lah simpan ya. Kita simpan tadi. Tapi kalau nak tahu dekatlah dengan kita. Dia orang kata kalau bila dah jadi usahawan ni, dia macam tak cukup tau. Tak pernah cukup kan? Tapi itu sifat yang usahawan sejati lah sebenarnya. Tak cukup lah bila dari satu aku buat satu lagi. Itu yang jadi 8. Sebenarnya kita nak ke depan lagi, nak buat lagi. Sebenarnya ada target dia. Cuma sekarang ni kita nak fokus kata bila kita nak balance kan. Kita tak naklah buka tapi tak ada orang. Lepas tu keuntungan ataupun profit tu tak ada. So kita nak maintainkan dulu untuk tahun yang ini dah 3 tahun dan 4 tahun. So kita nak maintainkan dia. Kita nak bagi dia lagi strong. Selepas itu kita akan ke depan lagi. Kami bertambah cawangan lah. Kita memang memerlukan sebabnya bila student Giat Mara dia orang dah ada basic. Cuma nak digilap saja. Bila dia orang belajar lain. Dia punya life bila you bertemu dengan customer, dia lain. Bila customer komplain itu ini dah you tak boleh dah. Dia dah terkejut dah. Alamak kakak macam mana dia dah takut dah. Bila kita belajar aku tak ada siapa komplain. Orang lain tak ada cakap nak ni betul ni tak betul, cuma cikgu je lah. Cikgu akan tegur yang ni buat like this saja like this. Tapi bila you berada dalam bidang ini, bekerja dalam bidang ini, the complaint is different. Cabarannya di situ. Kita bila yang dah ada pengalaman kita tak susah lah. Dia orang dah ada gambaran macam mana. So yang kosong tu memang ada minat, tapi minat pun tak cukup. Kena ada usaha juga. Bandar dia ada Bandar kan dia punya saingan. Dia punya saingan is orang kata tough lah.
kan. Lepas tu bandar, bila kita tengok bandar semua ada. Luar bandar semua tak ada, nak pergi jauh. So kenapa dia tak nak pergi kehendak luar bandar pun sama je, nak cantik, nak elok, nak buat rambut kan. juga. Cuma pendekatan tu tak ada. So why not kita pergi ke sana. And then lagi satu, kita kalau you perasan, kita punya cawangan ni banyak dekat Bangunan Mara. Kenapa? Dia affordable lah untuk kita yang baru nak set up. Lepas tu kita orang tak kenal, you nak sewa sekarang ni sewa mahal. Kalau bangunan bawah tu 2-3 ribu, 5 ribu, 6 ribu macam tu. So untuk Bangunan Mara, dia untuk saya yang nak starting, nak bagi orang kenal, itu pun strategi. Saya nak buat base dulu. Betul. Kalau you perasan saya punya base banyak. Benda tu yang 98 tu. So saya nak buat base dulu. Okay, saya dalam 8 cawangan saya ada Hit Stylist Star. Hit Stylist Star ni adalah salah satu orang kata program khas Mara. So daripada situ Mara ada bagi kita bantuan kewangan. So itu adalah daripada program khas Mara, ada bantuan kewangan disediakan. So kita join Rural Capital ada. So itu semua rangkaian Mara tu. Betul. Anak didik, anak-anak tu kan, semua Mara. So sebenarnya saya dapat bimbingan itu daripada training-training yang disediakan oleh Mara. So bila kita pergi training, kita pergi program Mara, so diorang ada datang ke sana. So daripada itu kita ambil peluang. Untuk macam saya ni, saya punya konsep is mini salon. Kalau tuan perasan, kita punya salon semua mini, kecil-kecil je. Comel je. Comel-comel je. Sebab apa kita mini salon, dia simple. Simple, you buat rambut, lepas tu you pergi dah balik. Kita tak ada lah orang kata nak tunggu lama-lama. Tak boleh. Kalau nak lama boleh. Head to toe kita boleh buat. Tapi konsep kita adalah mini salon. So cermin pun tak banyak, 3 cermin. Lepas tu buat balik, kita ambil by appointment. Lepas tu untuk demand memang ada. Demand macam kami salon muslimah. Demand untuk lelaki pun ada. Ada juga. Lelaki sekarang lagi lagi cerewet kot. Betul. Tentang kecantikan ni. Betul. Dia punya rambut kau jambul kena jenis tu kena shiny lebih daripada perempuan. So demand dia orang. Kalau buat untuk skincare pun sama juga. So lelaki perempuan pun demand dia sama. Cuma you kena pandai ambil peluang. Kita punya strategi marketing, kita bukan base saja pada online ataupun bukan pada sebenarnya, kita punya offline pun kena. Kena juga. Yang itu dua-dua kita kena mainkan peranan. Lepas tu influencer pun kita ada ambil juga. Untuk golongan kita lebih kepada 30-an dan 45 ke atas. So untuk golongan itu, TikTok dia kurang. Dia Facebook page. So yang itu dia laju sikit. So tapi kita layan jugalah yang semua sosial media yang sedia terkini. IG, TikTok, Facebook, Thread tu ada. Cuma yang lebih kepada FB lah. Untuk staff kita pun staff kita usianya pun begitu. Usianya pun begitu. So kena ikutlah adirannya begitu. Kan TikTok ni kita bagi staff kita yang muda. Kau boleh pun yang muda. Yang ini yang ikut usia. Kita punya target market lah. Untuk yang kata muda-muda tu ada dia punya. Untuk salon yang muda-muda ada. Tapi untuk kita ni dia macam usia yang keberapa tu ada lain. Kita punya target lah. Untuk mulakan langkah pertama, kena berani. Itu je. Kalau you start daripada langkah pertama, and then insyaAllah you akan dapat bimbingan, golongan macam kita kan. Contoh you macam saya pergi ke golongan dalam industri salon ni. Mula-mula memang takut juga, tapi bila you first step, you melangkah ke sini, so ada golongan-golongan ataupun kawan-kawan kita yang sedia membantu. You tak tahu, tanya. You tak apa yang tak macam orang kata was-was, tanya. So dia orang semua membimbing. Jangan takutlah. Okey, itu saja. Okey, siapa nak cantik, siapa nak muda boleh datang ke NJ Salon. Orang kata kita punya trademark apa? Masuk usia sekarang ni lah. Masuk 30 keluar 15-nya. Tak tipu. Kita boleh tengok rambut, tengok belakang. Produk kita ada hair tonic dengan hair serum untuk cantikkan rambut. Betul? Kita ada promosi tu. Datang ke NJ Salon.